Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Untuk soalan yang keempat, we need to give a chemical test untuk differentiate between ethanamine and N-methyl ethanamine. So first thing first, lukis dahulu ethanamine. Ethane ada 3 karbon iaitu CH3, CH2 and H2. Ini adalah ethanamine. So saya akan labelkan dia, ini adalah ethanamine. Manakala kalau N-methyl bermaksud dia akan, CH3 ni akan melekat kepada N. Okey, dan partner yang lain ataupun parent dia adalah ethanamine pasal dia ada 2 karbon. Okay, which is dekat bahagian sini lah. Alright, so first thing first, kita kena tahu dahulu apakah class of amine untuk yang ini dan class of amine untuk yang ini. So ethanamine, kalau kamu perhatikan, nitrogen dia melekat kepada hydrogen dengan satu alkyl group. Jadi dia adalah primary amine. Manakala N-methyl ethanamine, N ini melekat kepada 1, melekat kepada 2. Jadi dia adalah secondary amine. So, bila nak compare antara primary amine dengan secondary amine, kamu ada 2 cara. Yang pertama, kamu guna nitrous acid test ataupun kamu juga boleh guna Hinsberg test. Okay, mana-mana cara yang kamu confident lah. Alright, so dalam kes ini saya guna nitrous acid test. So, saya akan pakai CH3, CH2NH2, NaNA2HCl at 0 to 5 degrees Celsius. So, daripada sini saya akan form diazonium salt. So, diazonium salt ini dia tidak stable, unstable. Kalau tadi kamu belajar arene diazonium salt, dia stable pasal dia ada benzene ring, ada arene. Sini tiada. Jadi dia tak stabil. So, bila dia tidak stabil, dia akan membebaskan nitrogen. So, jawapan kamu yang pertama adalah kamu akan dapat nitrogen gas. Okey. Jawapan kamu yang kedua, bila nitrogen terbebaskan, dia akan buat positive charge dekat sini. Jadi Cl akan masuk. So kamu akan dapat haloalkane. Pada masa yang sama, CH3, CH2 positif tadi, OH pun boleh masuk mendapatkan alkohol. Ataupun tak ada sesiapa masuk pun, hidrogen yang daripada sini dia akan patah jadi dah alkene. So kamu akan dapat 4 possible product. 1, 2, 3 dan 4. So observation dia kamu akan nampak gas bubble release. Okay. Manakala untuk secondary amine, kamu guna nitrous acid test juga kat bahagian sini. Okay. So daripada sini H kamu akan gantikan dengan N double bond O. So bila kamu dapat N double bond O dalam structure amine tersebut, you akan dapat yellow oil form. Okay. So itu cara dia kamu buat chemical test untuk membezakan ethanamine dan N-methanamine, primary dan juga secondary. Alright, itu saja untuk question yang keempat.